Nina suka makan kari pap waktu Nina kecil dulu. Kari pap tu tak rapuh tau. Tapi yang penting sekali tak muak. Bila kita makan tu kita akan makan repeatedly sampai kita kenyang. Ya, betul. Kari pap kali ni kulit ni memang tak cantik, tapi yang paling penting inti dia mestilah padu, spicy sikit. Dan yang paling best, nak ikut resipi mak, letak ikan bilis dan ini adalah kari pap kampung. Okey, jom. Okey ke? Padu bah. Nina gunakan tepung cap sauh ni untuk lebih kurang dalam 15 ke 17 pieces macam tu. Nina gunakan 5 hingga ke 6 sudu lah ya, tepung gandum cap sauh ni. Okey, lepas tu Nina letakkan sikit je pelantah. Kalau tak ada pun tak apa ya, ni optional garam sikit. Lepas tu minyak panas. Okey, minyak panas pun Nina gunakan sikit je, sebab kalau terlalu banyak nanti kita akan jadi muak dan warna dia pun akan berbeza ya. Okey, lepas tu tuang. Sebab panas, kita gaul dulu pakai sudu macam ni. Okey, lepas tu barulah kita letakkan air. Ni pakai air biasa je ni. Lepas tu barulah kita uli pakai tangan kita sampailah dia jadi dough. Kalau boleh letak air sikit-sikit lah sampai dia jadi dough macam ni. Lepas tu perapkanlah. Nina perap lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit macam tu. Kalau boleh jangan kena angin masa perap tu, bungkus dalam plastik pun tak apa. Untuk inti kentang ni semuanya kita hiris dan kentang tu potonglah dadu. Masukkan bawang putih dulu. Bawang putih ni berkurang dalam 3 ulas. Lepas tu bawang besar dan juga lada. Okey, lada ni kalau tak letak pun tak apa sebab suami Nina suka spicy. Jadi Nina letaklah sikit. Okey, lebih kurang macam dia dah naik bau, dah agak brown sikit macam ni. Masukkan terus ikan bilis. Cuci dulu ikan bilis ni. Lepas tu terus masukkan rempah ni. Nak masukkan serbuk cili kat sini. Lepas tu serbuk kari ikan yang pedas, lebih sikit Lepas tu serbuk kari daging. Serbuk kari daging ni kurang sikit daripada serbuk kari ikan Lepas tu baru gaul rata macam ni. Dah kering kan, kecilkan api. Kalau tak nanti dia hangus. Barulah nak letakkan air sikit. Okey, tunggu sampai dia mengering lagi sekali. Nina buat 2 kali kering sebab nak hilangkan ada rasa biji-biji serbuk tu kan, dan tak naklah bagi dia ada rasa macam powder bila kita buat kari nanti dan lepas tu dah cantik pecah minyak macam ni, barulah kita masukkan kita punya kentang yang kita dah siap dadu besar ni okey. Letak air yang secukupnya. Tunggulah sampai dia mengering. Bolehlah letakkan perasa macam garam. Nak tambahkan sedikit lah cukup rasa, ataupun ajinomoto pun boleh juga. Black pepper. Okey, lepas tu tunggulah dia kering sampai dia likat. Okey, bila dah likat, tutup api. Lepas tu tunggu sejuk dulu, barulah masukkan inti ke dalam kulit kari pap. Pastikan sejuk dulu, kalau tak nanti dia tak lawa. Yang Nina dah perap tadi, Nina dah bulat-bulatkan macam ni Lepas tu Nina gelik je lah. Suami Nina gelik ni pakai botol kaca yang ada je kat rumah. Okey, lepas tu cetak lah pakai cawan. Nak guna cawan plastik kat sini. Okey, lepas tu barulah nak masukkan inti yang dah sejuk ni. Lepas tu lekatkan macam ni je sebab dia dah lembut kan. Kita lekat je macam gini. Lepas tu barulah Nina claim. Okey, suka Nina pesan sekali lagi, untuk hasil kari pap ni memang dia tak lawa tau. Dia biasa-biasa je untuk kita makan sendiri kat rumah lah. Untuk menjual Nina tak galakkan lah macam ni Kalau boleh belajar lagi untuk yang lebih elok inti kari pap dan kulit kari pap tu ya. Lepas tu goreng lah macam biasa. Sebab Nina percaya kalau nak masak ni
Lagi-lagi kalau benda yang macam kuih ni kan, practice make perfect lah ya. Tapi hari ni Nah cuma kongsikan curry puff jenis kampung saja. Lepas tu dah rangup macam ni, dah garing, dah brown macam ni, barulah angkat. Dan tada, inilah hasilnya. Nampak tu inti dia sangat-sangat best. Okey, nampak ikan bilis berasap lagi macam tu kan. Bolehlah makan panas-panas. Padu bah. Okey, itu saja dapat Nina kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa subscribe Nina dan like video ini kalau anda suka. Okey, bye-bye.